Cara untuk bagaimana nak menulis dalam kelas maya ni? Okay, ini caranya. Boleh nampak skrin? Skrin jelas? Okey, ini adalah Jelas. portalnya di mana akan ada penjana soalan. Okey, mari kita tengok. Dia akan jana soalan dengan automatik kat situ. Maksudnya secara rawak. Anda akan dapat soalan secara rawak. Contoh kat sini ya. Prinsip rukun negara kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Huraikan tanggungjawab anda. Boleh tak karangan tu mula dengan soalan? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Terima kasih, cikgu. Ya, boleh. Okey, itu adalah cara untuk membuat pendahuluan yang baik. Mula dengan soalan. Kenapa setiap rakyat Malaysia, perlu berbangga menjadi seorang rakyat? Apa itu Malaysia. rakyat? Boleh kat situ, ya. Rakyat Malaysia lah. Kenapa kita harus berasa bangga untuk menjadi rakyat Malaysia? Apakah keistimewaan Malaysia? Boleh? Boleh kat situ. Okay, ini adalah senarai penuh. Anda boleh mula dengan karangan-karangan yang anda minat dulu. Okey, contohnya kat sini usaha menyokong aktiviti kemanusiaan. Yang ni terlalu mencabar. Jadi janganlah ambil yang tu. Ambil soalan yang lebih, bukan nak kata mudah, tapi yang unik sedikit tetapi senang lah. Yang seronok untuk anda buat. Okey, di sini ada 6 kategori. Masyarakat perpaduan, isu sosial, keselamatan, ekonomi, kenegaraan, nilai murni jati diri. Cikgu syorkan anda buatlah soalan isu sosial. Okey, isu sosial sebab yang ni lebih kepada karangan Cikgu, fakta. Ya. isu sosial tu pasal apa? Gejala-gejala sosial. Tahu tak gejala sosial? Masalah-masalah yang berlaku dalam kalangan remaja. Okey, cikgu Terima akan kasih, terangkan dengan cikgu. lebih mendalam. Lebih mendalam sejurus selepas ini. Okey, contoh di sini ada beberapa soalan iaitu kat sini. Huraikan langkah-langkah yang besar untuk mengatasi masalah gangguan seksual. Yang ni yang sedang berlaku makin ketara lah sekarang. Seterusnya yang ni, remaja sering terlibat dalam perlumbaan motosikal secara haram. Terangkan kesan-kesan buruk aktiviti tersebut. Masalah gejala sosial. Isu orang hilang merupakan masalah yang serius. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi isu ini. Okey, bincangkan cara-cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penculikan. Rasa lawak tak? Lawak tak ni soalan ni? Cara-cara untuk mengelakkan diri anda daripada menjadi mangsa penculikan. Yang ni adalah secara dalam pengalaman lah. Biasanya akan ada pesanan daripada sekolah. Okey, daripada ibu bapa. Kemudian kat sini, langkah-langkah drastik bagi menangani gejala rasuah. Ada banyak di sini. Ada banyak. Tapi cikgu nak masuk pada satu ni. Yang saya tergerak lah untuk berbincang dengan anda. Iaitu huraikan sebab-sebab berlakunya gejala vandalisme dalam kalangan remaja. Apa itu vandalisme? Jadi Kerosakan cikgu pilih harta ni. awam. Ganti kat dinding tu kan? Kerosakan harta awam. Ya, betul. Contohnya menconteng tandas awam, merosakkan kerusi awam, Ya, pencemaran kartu sampah awam. ya. Habis yang awam tu termasuk tak sekolahnya? Masuk. Termasuk. Jangan setakat harta benda awam, tapi harta benda di mana? Di dalam kawasan sekolah ataupun di dalam perkarangan-perkarangan sesuatu organisasi atau institusi. Yang tu pun dimaklumkan, ya. Kalau rumah? Rumah harta benda awam ke? Itu harta benda persendirian. Jadi harta benda persendirian terpulang kepada mak ayah awak lah. Nak biarkan anda merosakkan ke, memusnahkan ke, jaga segala peralatan, harta benda di luar atau di dalam rumah. Vandalisme di rumah itu di antara ibu bapa dan kamu lah. Okey, kita pergi kepada vandalisme yang biasanya dikaitkan dengan di luar rumah. Melangkah keluar saja dah semuanya awam. Okey, sekarang tadi ada murid yang bertanyakan tentang cikgu apa tu gejala sosial. Gejala sosial adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan disiplin yang menyebabkan anda terpesong daripada amalan nilai murni. Contoh gejala sosial yang berlaku di dalam sekolah atau di luar sekolah. Satu. Yang paling satu ialah vandalisme. Yang kedua,
Apa dia? Gejala sosial. Nombor 2, buli. Nombor Buli. 3, merokok. Nombor 4, ponteng sekolah. Ini semua adalah gejala sosial. Okey, gangsterisme. Lagi apa lagi? Hisap dadah. Sekarang dah ni vape. Vape itu adalah macam merokok. Itu semua adalah keruntuhan akhlak. Masalah-masalah peribadi, masalah-masalah sosial ini yang dikaitkan dengan keruntuhan akhlak. Sebab tu seseorang boleh terlibat dalam gejala sosial. Boleh faham tadi siapa yang tanya tadi? Murid mana tadi? Boleh fahamkah gejala sosial? Limit dia tak ada had untuk perenggan. Tiada had untuk perenggan. Kalau boleh merangkumi 45 minit tu tulislah berjela-jela. Tapi perlu ada penyusunan struktur kat situlah. Ya, menular Remaja. maksudnya dia menjadi-jadi, menular. Okey, seterusnya untuk isi kedua dalam perenggan, anda boleh nyatakan apa itu vandalisme. Maksudnya definisi. Okey, jadi anda boleh masuk di situ. Vandalisme ialah perbuatan apa? Perbuatan negatif. Perosakan Merosakkan harta. Okey, merosakkan harta benda Awam. awam. Harta benda awam. Seperti? Boleh masuk seperti kat Seperti. situ sebab nak panjang. Boleh. Seperti menconteng. Mencontoh taman permainan. Seperti menconteng taman permainan. Menconteng taman permainan, menconteng Tanam papan ke tanda. tandas. Apa dia? Mencontoh Memecahkan. tandas. Boleh menconteng papan tanda, Merosakkan kerusi. tandas dan apa? Mengecat tandas. Mengecat. Merosakkan peralatan di taman permainan. Dan ya, memecahkan ataupun memecahkan tandas, singki tandas pun boleh, menconteng papan tanda, tandas dan taman bangku. Okey, taman bangku, tahu taman bangku? Tahu? Tak mau. Dan merosakkan atau memecahkan bangku taman pun boleh. Okey, menconteng, nak bagi senang, menconteng papan tanda, tandas dan dinding bangunan lah. Lain-lain. Ya, lagi satu ya, sebelum cikgu tu lupa, jangan guna lain-lain boleh. Jangan guna lain-lain. kenapa? Anda kena tulis contoh. Maksudnya papan tanda, tandas dan nyatakan apa dia? Dinding bangunan. Dinding bangunan. Okay, ini adalah contoh-contoh Kenapa dia tak lah. boleh tulis lain-lain? Lain-lain itu macam dia menunjukkan masalahnya idea awak itu Kita cetek. kekurangan idea. Idea itu cetek. Ya. Senang. Senang tak? Senang. Masukkan ayat, kan isi, kemudian buat contoh, kemudian kesan. Kalau boleh lah kan, pilih karangan fakta. Karangan fakta paling senang. Kalau cikgu pun tak suka pengalaman, cikgu lebih suka kepada karangan fakta. Okey, seterusnya penanda wacana. Tengok satu isi dah selesai dah. Selain itu. Mereka juga. Okey, kata ganti nama tak semestinya ya tiap kali kata nama ialah remaja. Mereka lebih cenderung. Mereka nak mengikut. Kenapa kita boleh kata pengaruh rakan sebaya? Ya, punca utama di situ. Kerana mereka orang sebab dia macam nak fit in dalam kumpulan tu. Betul, fit in. Ya, betul. Nak mengikut, nak mahu diterima. diterima. Lebih terdorong untuk mengikut perbuatan. Rakan demi apa? Demi diterima. Okey, diterima dalam Kumpulan. dalam kumpulan. Ini bukan persahabatan. Kalau ada gejala sosial di situ, itu bukan persahabatan di situ, tetapi dalam kumpulan geng-geng lah. Meniru. Mereka Meniru aksi perbuatan. Aksi di dalam media Meniru sosial. aksi di dalam media sosial. Ya, betul. Meniru
Aksi apa? Aksi negatif. Dalam Dalam video. media sosial. Video. Dalam video pun boleh, dalam media sosial. Okey, di sini anda telah tulis kat sini media sosial kan? Janganlah ulang balik media sosial. Khususkan apa contoh media sosial. Kat sini cikgu tuliskan kat situ video ataupun permainan video pun boleh. Permainan digital pun boleh. Biasa main game kan? Betul tak? Main permainan digital tu kan? Jadi boleh masukkan di situ contoh. Meniru aksi negatif dalam video. Video itu dari mana sumbernya? Dalam video dari Facebook atau IG. TikTok. YouTube YouTube. TikTok pun boleh, TikTok pun boleh. Boleh, TikTok pun boleh. Berakhlak mulia. Okey, tadi ada kawan yang katakan nak masukkan apa bersatu tegur bercerai rebuh kan kat sini boleh. Macam ni, semua pihak harus berganding bahu. Yang ni tak usah nak tulis untuk membanteras gejala ini agar dapat melahirkan generasi yang berdisiplin, bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Seperti kata pepatah ataupun bak kata pepatah, bersatu tegur bercerai roboh. Kalau nak masukkan pepatah ya, boleh tulis kat situ bak kata pepatah ataupun seperti pepatah begitu. Okey, ini adalah perbincangan anda. Itu bukan ujahan. Okey, lagi satu anda boleh gunakan. Cikgu, Ya, kalau PKSK berapa patah perkataan? lebih daripada 100 patah perkataan. Itu saja. Dia tak rangkum, dia kata 150 patah perkataan, tak ada kat situ. Lebih daripada 100 patah perkataan. Macam kat sini bila kita berbincang bersama-sama, anda dapatlah 152 patah perkataan. Minimum, tak tengok sini, minimum 100 patah perkataan. Tapi disebabkan 45 minit, anda kena menggunakan lebih kurang dalam 5, kurang daripada 10 minit untuk membuat peta IT. Okey, yang ni cikgu dah buat peta IT sebab tu cikgu senang nak rungkaikan jawapan-jawapan dia. Kalau cikgu nak terus menerus walaupun saya seorang cikgu pun akan buat peta IT ni dulu. Sebab cikgu nak struktur cikgu tu teratur. Pernah dengar tak pakai cendawan tumbuh selepas hujan? Dengar. Pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah. Maksudnya dia makin menular. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Boleh masuk di situ. Cikgu was-was, cikgu nak masukkan yang ni ke tidak? Okey, disebabkan ada kawan, ada rakan yang minta tadi pendapat sama ada boleh gunakan peribahasa ataupun simpulan bahasa, jadi cikgu masukkan kat sini. Apa Bagai maksudnya cendawan. cikgu? Cendawan, macam mana cendawan boleh tumbuh ya? Di kawasan Bila yang ada? lembab. Ya, di kawasan yang lembab. Maksudnya hujan lah. Bila ada hujan, maksudnya cendawan Contohnya? itu akan mula berspora. Maksudnya lagi banyak tumbuh. Jadi maksudnya dia makin banyak. Cendawan tumbuh selepas hujan, maksudnya dia berlebih-lebihan. Banyak berlaku. Kita dah selesaikan sebuah karangan. Anda boleh tekan hantar karangan. Sekejap. Okey, misal Ya. kata macam tadi kan, dia godek-godek situ kan. Okey, kalau begitu tekan semula. Okey, tekan semula, hantar semula. Okey, kalau di sini tengok kat sini, okey, markah dah ada dah 10/10. Kalau anda menulis macam ni lah, memang cantik lah karangan 10/10. Jadi, dia akan bagi sedikit tentang penjelasan bagi setiap isi yang anda rungkaikan di situ. Kat sini dia akan bagi juga contoh karangan terbaik daripada isi yang anda tulis tadi. Bukan contoh karangan daripada karangan-karangan yang ada kat luar di situ. Tidak. Dia akan perbetulkan dan cuba hasilkan karangan terbaik daripada isi anda. Boleh kat sini? Ini adalah contoh di sini. Jadi ulasan karangan adalah di sini. Contoh macam maklum balas lah. Kena buat berapa? Perenggan buat 5, 1 pendahuluan. 1 pendahuluan, 3 isi, 1 penutup. Bahagian C artikulasi, tekan di sini ada pengenalan, ada set hijau yang tadi cikgu terangkan, lagi satu peta IT. Peta IT ini dah ada jawapan-jawapannya, anda boleh buat karangan sendirilah. Okey, muat naik tadi dalam bahagian karangan tulis tangan tadi, dia kata tadi dia masukkan tadi kata tak ada tajuk kan, sepatutnya anda kena masukkan tajuk di sini. Di sini cukup, dalam kertas tak usah. Okey, jadi cikgu masukkan
Lepas cikgu masukkan, cikgu masuk dekat situ faedah gotong royong. Okey, masukkan di situ ya. Kemudian anda boleh tekan hantar karangan. Jadi tak usah nak tulis dalam kertas itu juga. Tuliskan di sini tajuk karangan. Apa tajuk karangan yang anda nak tulis? Kemudian hantar karangan. Lepas tu dia akan godek. Dan kemudian anda akan menerima maklum balas.